Tak boleh lama-lama sebab Aminah kata no. Aminah kat dalam. Masuk sikit je Aminah. Dalam cozy je kan. So kebetulan kampung Aminah kita balik ni tengah winter. So snow pun memang tengah turun. Tapi sebelum tu kita tengok dulu Aminahnya. Aminah. Memang betul lah orang cakap kan, kalau pergi Jepun ni nak main salji, Sapporo lah. So korang tengok sendiri Sapporo ni dekat bandar pun bukan main lebat lagi dia punya salji. Kalau dah sampai Sapporo, ambil gambar dekat ni Clock Tower kan. Aminah tu dia dah pakai 4 layer tau. Lepas tu kena pakai rain cover ni kalau bawa stroller. Sebab hujan tau. Kalau snow ni nanti dia cair. Nampak dekat bawah ni mana dia. Masuk sikit tengok Aminah kat dalam. Masuk sikit je Aminah. Dalam cozy je kan. Lepas tu dekat tangan dia pun ada heat pack juga. So sentiasa sepanas. Kalau korang bawa baby, kena lebih sikit. Macam ni tengok, dia duduk dalam. Dia selesa nanti dia tak nangis. Clock Tower Sapporo. Dan time salji tu nampak cantik kan. Video dulu lah. Tak boleh lama-lama sebab Aminah kata no. Ini Clock Tower. Kalau korang rajin nak masuk, boleh lah nak masuk. Tapi kita orang ni ambil gambar je kat luar-luar ni. Tu dia punya lesen. Sampai apa? Saya nak tengok view Aminah kalau duduk dalam. Ni view dia. Macam tu nampak salji je gitu. Macam gitu punya. Inilah apa benda yang Aminah nampak. Kena bersihkan kalau ada snow. Kau setakat nak duduk dalam Sapporo, dekat-dekat naik taxi atau bus, jauh baru naik train ke apa. Tak reti sangat. Uber ada, lagi ada pergi Go Taxi pun ada. Antara hotel yang kau boleh consider yang ini, Hotel Monterey Edelhoff. Dia ada sini. Bandar. Memang betul-betul dalam bandar. Kalau bawa orang tua ke anak ke, kena duduk dekat-dekat sikit. Aminah. Best. Dah merah dah hidung dia. Jom sikit. Tengok pada atas. Kita duduk bawah tadi macam ronda-ronda nampak macam biasa-biasa kan. Rupanya kat atas dah lebat dah ni.